Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita gelombang perpaduan Melayu BN dan Perikatan Nasional. Pakatan Harapan dalam bahaya selepas Negeri Sembilan? Benarkah keputusan pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan menjadi isyarat lanskap politik Malaysia sudah berubah? Adakah kerjasama Barisan Nasional dan Perikatan Nasional benar-benar berjaya menyatukan undi Melayu? Dan yang paling penting, adakah keputusan ini bakal membuka jalan kepada pilihan raya umum mengejut? Pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan pada 1 Ogos bukan sekadar menentukan siapa membentuk kerajaan negeri. Sebaliknya, ramai penganalisis melihat keputusan ini sebagai ujian besar terhadap kekuatan setiap gabungan politik menjelang pilihan raya umum akan datang. Keputusan akhirnya menyaksikan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menguasai 25 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri, sekaligus memperoleh majoriti 2/3. Manakala Pakatan Harapan hanya memenangi 11 kerusi. Lebih menarik perhatian, tiada seorang pun ahli Dewan Undangan Negeri Melayu daripada Pakatan Harapan berjaya dipilih. Ini menjadi antara perkara yang paling banyak diperkatakan selepas keputusan diumumkan, menurut beberapa ahli sains politik. Corak pengundian kali ini menunjukkan sokongan pengundi Melayu kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional kekal kukuh. Bahkan, kempen yang membawa tema perpaduan Melayu dipercayai membantu kedua-dua gabungan saling memindahkan undi antara penyokong masing-masing. Ini bermaksud, penyokong Barisan Nasional sanggup mengundi calon Perikatan Nasional di kawasan tertentu. Dan penyokong Perikatan Nasional pula memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional di kawasan lain. Hasilnya, undi Melayu tidak lagi berpecah seperti dalam beberapa pilihan raya sebelum ini. Seorang lagi penganalisis berpendapat, kadar keluar mengundi yang lebih tinggi dalam kalangan pengundi Melayu turut memainkan peranan besar. Selama ini, ada tanggapan bahawa peratusan keluar mengundi yang tinggi biasanya menguntungkan pembangkang. Namun kali ini, keadaannya berbeza. Pakatan Harapan kini merupakan penyandang di peringkat persekutuan dan sebelum ini mentadbir Negeri Sembilan. Oleh itu, naratif perubahan telah digunakan oleh pihak lawan untuk menggerakkan pengundi yang mahukan pertukaran kepimpinan. Bagi sebahagian pengundi, isu kepimpinan Melayu dan kedudukan politik orang Melayu menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Jika dibandingkan dengan pilihan raya umum ke-15, perubahan itu juga dapat dilihat melalui jumlah undi keseluruhan. Pada pilihan raya umum ke-15, Pakatan Harapan memperoleh kira-kira 44.9% undi. Dalam pilihan raya negeri kali ini, jumlah itu menurun kepada sekitar 40.2%. Sebaliknya, gabungan undi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional meningkat daripada sekitar 54.2% kepada 56%. Walaupun peningkatannya tidak begitu besar, namun dalam sistem pilihan raya berasaskan kerusi, perubahan kecil seperti ini sudah cukup untuk mengubah keputusan di banyak kawasan. Satu lagi perkara menarik ialah kadar keluar mengundi. Pilihan raya negeri kali ini mencatatkan kadar keluar mengundi sekitar 72.6%. Lebih tinggi berbanding pilihan raya negeri 2023. Walaupun masih lebih rendah daripada pilihan raya umum ke-15. Ini menunjukkan minat pengundi terhadap pilihan raya ini agak tinggi, terutama dalam kalangan kumpulan yang mahu melihat perubahan kerajaan negeri. Antara kerusi yang menjadi tumpuan ialah Cenah. Kawasan ini sebelum ini diwakili Setiausaha Agong DAP Anthony Loke. Walaupun kadar keluar mengundi meningkat dengan ketara, dan ramai percaya pengundi Cina keluar mempertahankan penyandang, keputusan akhirnya tetap memihak kepada calon Barisan Nasional. Mengapa perkara ini berlaku? Menurut analisis, faktor demografi menjadi antara sebab utama. Pertambahan pengundi Bumiputra digabungkan dengan sokongan undi Melayu kepada calon Barisan Nasional membolehkan kerusi tersebut dimenangi dengan majoriti yang agak tipis. Selain Cenah, kerusi Repah juga bertukar tangan. Penganalisis melihat kemenangan Barisan Nasional di kawasan itu mungkin dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kadar keluar mengundi dalam kalangan pengundi Cina mungkin sedikit menurun berbanding jangkaan. Kedua, berkemungkinan berlaku peralihan sebahagian undi masyarakat India kepada Barisan Nasional. Walaupun faktor sebenar memerlukan kajian lebih terperinci. Keputusan ini menunjukkan perubahan kecil dalam pola pengundian mampu memberi kesan besar terhadap keputusan pilihan raya. Persoalan yang lebih besar sekarang ialah, adakah keputusan Negeri Sembilan boleh diterjemahkan ke peringkat nasional? Jawapannya belum tentu.
Setiap negeri mempunyai komposisi penduduk, isu tempatan, dan dinamik politik yang berbeza. Namun, keputusan ini pasti memberikan keyakinan kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bahawa kerjasama mereka mempunyai potensi untuk mencabar Pakatan Harapan di negeri-negeri lain. Pada masa sama, ia juga menjadi amaran kepada Pakatan Harapan. Sekiranya gabungan itu gagal meningkatkan semula sokongan dalam kalangan pengundi Melayu progresif, atau gagal memastikan penyokong bukan Melayu terus keluar mengundi pada kadar tinggi, cabaran yang lebih besar mungkin menanti dalam pilihan raya umum akan datang. Ada juga pemerhati yang menjangkakan keputusan ini boleh meningkatkan tekanan politik terhadap kerajaan persekutuan. Apatah lagi apabila sudah ada kenyataan daripada kepimpinan Barisan Nasional yang memberi bayangan kerjasama dengan Perikatan Nasional mungkin diteruskan dalam pilihan raya negeri Melaka. Jika kerjasama itu benar-benar menjadi lebih kukuh, sudah tentu lanskap politik negara akan terus berubah. Namun begitu, penting untuk diingat, sebarang ramalan mengenai pilihan raya umum mengejut masih bersifat spekulasi. Keputusan untuk membubarkan Parlimen merupakan kuasa Perdana Menteri dengan perkenan yang di-Pertuan Agong. Setakat ini, tiada pengumuman rasmi bahawa pilihan raya umum akan diadakan dalam masa terdekat. Apa yang pasti, keputusan Negeri Sembilan memberikan banyak bahan untuk dianalisis. Ia menunjukkan strategi kerjasama antara parti boleh memberi kesan besar terhadap keputusan pilihan raya. Pada masa yang sama, ia mengingatkan semua gabungan politik bahawa sokongan rakyat tidak boleh dianggap kekal. Pilihan pengundi sentiasa berubah mengikut isu semasa, prestasi kerajaan, keadaan ekonomi, dan keyakinan terhadap kepimpinan. Adakah gelombang perpaduan Melayu akan terus berkembang ke negeri-negeri lain? Atau adakah Pakatan Harapan mampu bangkit semula sebelum pilihan raya umum? Jawapannya hanya akan diketahui apabila rakyat sekali lagi diberikan peluang membuat pilihan. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.